Bersyukur, itulah ayat pertama yang keluar daripada mulut penyanyi Shima apabila single terbarunya Tiada Erti akan menemui peminat tidak lama lagi. Shima atau nama sebenarnya Ku Nazatul Shima Ku Kamarazaman, 56 tahun, bukan calon-calon penyanyi kerana mempunyai rangkaian lagu hit, antaranya Teringin, Setelah Aku Kau Miliki dan Luka Dilukai. Kelahiran Tiada Erti menjadi bukti suaranya masih berbisa dan akan menangkap hati peminat terutama yang membesar dengan lagu-lagu popularnya dahulu. Lagu saya yang terbaru ni berjudul Tiada Erti. Lagu ni ciptaan Syavi Amri. Sepenuhnya. Jadi memang dah lama lah merancang untuk buat lagu baru. Jadi orang kata beberapa bulan lepas tu sebenarnya ni daripada dah lama jugalah kami merancang tapi ada halangan kan satu demi satu. Jadi saya dengan tak berapa sihatnya lagi apa semua, jadi setuju dengan lagu Tiada Erti dan bincang terus masuk studio. Orang kata dalam 2 kali jugalah part vokal tu dalam 2 kali juga kita buat kan. Kali pertama tu okey, cuma rasanya boleh buat lebih better, jadi buat yang kali kedua pula. Lagu ni vibe dia balada, rock balada, macam lagu dulu saya, tapi diberi tak sepenuhnya macam dulu. Dia punya chords, dia punya apa semua modern. Modern. Tak ada macam rock kapak dulu punya lagu kan. Modern. Dia punya chords, dia punya coding tu apa semua modern. Tak sama dengan lagu-lagu lain. Itu istimewanya lagu ni. Dan lirik dia of course, biasalah zaman dulu liriknya puitis. Zaman dulu kan 90-an, lirik dia puitis. Jadi lagu zaman sekarang ni lebih orang kata direct. Lirik dia lebih direct. Maknanya senang difahami, tak perlu nak berkias-kias bahasa. Sebab walaupun tak pernah bekerjasama, ini kali pertama kan, bagi lagu, sebab macam Chevy pun dia rajin update. Okay, Kak Shima ni lagu ni macam ni. Jadi kita selalu orang kata berhubung. Dan apa yang kita perlu tukar, apa yang kita nak tambah, macam tu. Kelahiran Tiada Erti menamatkan penantian Shima yang panjang kerana kali terakhir dia menghasilkan album ialah pada 2007 bersama Synchro Sound Studio. Sebagai cara mengasah suaranya yang disifatkan sudah berkarat, Shima aktif menghiburkan peminat di TikTok. Ya Allah, lamanya. Album yang terakhir iaitu Kepangkuanmu, lagu yang digunakan untuk drama Susuk TV3 kan, Kepangkuanmu, daripada album saya yang terakhir, iaitu tahun 2006 kot kalau tak silap, bersama Synchro Sound. 2006. Jadi tapi orang malangnya album tu tiada promosi, cuma lagu. Orang tahu Kepangkuanmu tu lagu Susuk, dia tak tahu pun siapa penyanyi lagu tu. Orang tahu lagu drama tu kan, tapi orang tak tahu penyanyi dia siapa. Sama juga dengan lagu Cinta Metropolitan untuk drama Bella. Ini 2 lagu sahaja yang digunakan daripada album tu, daripada album Kepangkuanmu tu. Cuma 2 lagu ni je yang orang tahu. Banyak lagu sedap-sedap dalam tu, tapi tak ada airtime, tak ada promosi langsung.